Hai, saya Muhammad Haridemil bin Yahya dan saya adalah Presiden Bursa Young Investors Club. Kelab ini penting sebab ramai pelajar kurang pendedahan tentang pelaburan dan kewangan. Melalui kelab ini, kita nak bantu student faham cara untuk urus duit dan buat keputusan kewangan dengan lebih bijak. In BYC, we also will enhance financial literacy and investment awareness among students. And we will offer leadership opportunities through exco positions. And for me, leadership means inspiring others to invest in themselves first. Hai, nama saya Nurul Fatihah binti Bashirun, Vice Pres untuk Kelab Bursa Young Investors. Kelab ini ditubuhkan pada tahun 2025 sebagai platform untuk mahasiswa mendapatkan pendedahan awal terhadap dunia kewangan, pelaburan dan pasaran modal sekaligus membentuk generasi muda yang bijak kewangan serta berpengetahuan dalam bidang pelaburan. It's officially supported and recognised by Bursa Malaysia. Ini juga peluang untuk UiTM Bandaraya Melaka jadi sebahagian daripada network BYIC Nasional macam universiti-universiti yang lain. Hai, nama saya Nurul Al-Zafira binti Muhammad Zamri. Saya adalah setiausaha Bursa Young Investors Club. Misi kelab kami adalah untuk membina komuniti pelajar yang bijak dalam menguruskan kewangan, berilmu dalam pelaburan dan bersedia menghadapi realiti dunia yang sebenar. Kelab ini juga ingin melahirkan pelajar yang yakin, bertanggungjawab dan mampu menyumbang kepada pembangunan kewangan Malaysia. Hai, nama saya Muhammad Iman bin Muhammad Firdaus dan saya adalah bendahari di dalam Bursa Young Investor Club. Jadi, Bursa Young Investor Club ini komited memperkasakan lagi literasi kewangan mahasiswa melalui pendedahan strategik dan juga pengalaman praktikal dalam pelaburan serta pasaran modal. Hai, nama saya Aidi Izan Rusdi. Saya sebagai Exco Multimedia Bursa Young Investor Club. So, saya sebagai Exco Multimedia, saya bertanggungjawab untuk menguruskan segala bahan visual dan promosi untuk Bursa Young Investor Club. Kami percaya setiap mesej yang kami sampaikan bukan sekadar tentang pelaburan, tapi juga tentang inspirasi dan peluang. Melalui rekaan poster ataupun video kami di media sosial, kami tunjuk bahawa dunia pelaburan boleh jadi menarik, mudah difahami dan dekat dengan pelajar. Kami dari Bursa Young Investors Club UiTM Bandaraya Melaka.